Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye. Assalamualaikum and hi. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni kita ada dekat R Pro Bazaar Ramadan. R Pro Bazaar dekat Medan. So jom kita explore. Kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, let's go. Dia betul-betul kat tepi jalan je. So kat dalam ni macam-macam ada. So jom kita tengok ada apa kat dalam. Tau, let's go. Okay, ni pintu masuk dia. Kalau korang masuk ni korang boleh tengok macam-macam ada dekat dalam ni. Apa tak, dia macam fun fair kat sana. Tapi dia ada juga makan-makan. So jom kita tengok ada apa yang makan kat dalam ni, okay? Tapi so far dia tak buka lagi lah sebab kita baru lepas buka puasa kan. Ada game, macam-macam game ada kat dalam ni. Ada popcorn. Macam-macam popcorn ada kat sini. Wah, macam-macam ada dekat sini. So kita tengok ada apa jual kat sini. Ada perfume lokal, ada mainan, ada spek, ada air balang. Bakso bakar, chicken crispy. Kita tengok photo booth 25,000 apa. Oh, ada photo booth. Lepas tu ada air balang juga dekat sini. Yang penting ada event-event macam perabot-perabot. Okay, sekarang kita dah masuk tempat makan-makan dia. So jom kita explore apa yang makanan dia jual dekat sini, okay? So kalau korang tengok tu dah start pusing-pusing lah game tu. Dia memang dah start main. And kita tengok apa yang dia jual kat sini. Kalau kita tengok kat sini dia ada macam potato. Ini ada macam ketan sedapnya. Ini risau. Kan buat rasa-rasa. Bakso. Wah, dimsum mentai. Kita kena try yang ni. Yang ni sangat viral ya. So sekejap kita datang beli. Ada kopi. Ni ada buah smoothie milkshake. Ada ramen. Ramen 18k, murah. Ada sate padang. Sate padang kita kena makan. Sekejap ni sate padang. So ada air balang juga. Macam-macam air balang dia. Tapi air balang dia kecil je, tak penuh, tak besar. Nasi goreng, nasgor. And ada burger. Kat sini risol matcha. Ini perisa apa ni? Risol matcha. Matcha Ini coklat? Ya. Saya datang pisang nangka goreng. Wah, ada coklat. Ni ada ayam tu. Comelnya kita tengok ada ayam. Oh, kat sini memang happening. First time jumpa. Buat video ni. Fish. Wow. Mana? Masuk ada nampak dah.
kita makan sate padang guys. Sate padang sangat pedas. Ni dalam 15,000. So kita ada beli juga kentang. Kentang ni dalam 15,000. Air ni pun dalam 15,000. Air watermelon. So jom kita makan. So sekarang kita ada dekat Kesawan. Kesawan dia macam kota tua dekat Medan. Kat sini macam street walk, street lah. Kita boleh jalan-jalan, ada jualan, ada kedai-kedai kopi. So jom kita tengok ada apa dekat sini. Okay, let's go. Usually dia orang ada macam tempat-tempat kopi atau tempat lepak. Ada basking-basking, parmen-parmen kan. So usually dekat sini, mana-mana tempat lorong ni memang dia akan sediakan macam tempat photo booth macam ni. So korang bebas untuk ambil gambar tepi jalan, nampak tak? Nampak tak? Dia macam so random. Dia macam tempat-tempat lepak-lepak macam ni. Dan ramai gila dekat sini ya.